Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ayat ni bukan saja sekadar boleh digunakan untuk manusia, tapi ia juga boleh digunakan untuk kereta. So hari ni aku nak cerita dekat korang, apa benda itu preventive maintenance? Okay, preventive maintenance ni adalah membetulkan masalah-masalah yang kecil sebelum terjadinya masalah-masalah yang besar. So macam yang kau tengok dekat tangan aku ni adalah thermostat housing untuk kereta Mercedes W176A180. Yang kau tengok ni, benda ni dah crack lah. Tapi sebaiknya korang janganlah pakai benda ni sampai crack. Sebelum crack tu better korang pergi tukar dulu benda ni. Kalau anda kata korang tengok dekat pipe-pipe coolant kereta korang tu, warna dia tu dah mula berubah, dah jadi warna pegang-pegang, berkemungkinan besar benda ni pun akan ikut sekali. Kau tengok, nampak? Dia pun dah berubah warna pegang. Sebab perbuahan pegang, itulah tanda-tanda thermostat housing kereta korang ni dah nak bocor. Seeloknya korang tukarlah benda tu sebelum bocor. Kalau anda kata benda tu bocor, nanti overheat kereta korang pula. Sebab itulah kita cakap buat preventive maintenance, membetulkan mana masalah yang kecil sebelum terjadinya masalah yang besar. Jadi untuk korang dekat luar sana tu, jika korang dah pakai kereta tu dah terlalu lama, mungkin dah melebihi 5 tahun ataupun ke 10 tahun, bolehlah korang mula pergi bank yang berdekatan dengan korang untuk cek apa benda yang perlu diperbetulkan. Okay? Untuk korang dekat luar sana yang masih mencari bengkel untuk repair kereta kontinenter korang, boleh je datang dekat bengkel kami, Transmart Auto Benz, Berhampiran, Cyberjaya dan juga Putrajaya.